Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Bersua lagi bersama saya Zainal Haji Bari, Pengarah Pusat Pemasaran dan Kemasukan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah dalam program podcast Admission Matters. Dan hari ini kita bawakan special kita punya pelajar yang kini berada di Leozo di Leozo Railway Vocational Technical College dan yang merupakan pelajar ijazah dual degree dalam bidang kejuruteraan elektrik. Kita bawakan Putra Mikael Haikal bin Saiful Afandi. Apa khabar, Mikael? Assalamualaikum, khabar baik, alhamdulillah. Okey, masih boleh bercakap Melayu Ingat dah cakap Mandarin dah kat sana. Masih okay. Boleh. Even dekat sini totally memang bahasa Cina. Okey, so macam mana cuaca di sana? Alhamdulillah, sekarang ni cuaca dekat sini sekarang musim so suhu pun lebih kurang macam dekat Malaysia, ada panas sebab saya sekarang berada tu distrik. Dia macam China, dia ada bahagian utara, dia ada bahagian selatan, timur dan barat. Jadi sekarang saya dekat bahagian bawah. So bawah ni dia dekat dengan Thailand dan Laos. So suhu lebih kurang Malaysia ni. So dia makin menghampiri garisan khatulistiwa lah. Maksudnya suara dia punya cuaca tu tak beza lah macam di Malaysia So alhamdulillah lah. Betul. Okey, untuk kita mulakan, saya biasalah untuk mungkin ada pendengar dan juga penonton yang sedang mengikuti kita punya podcast Admission Matters ni. Mikael nama panjang Putra Mikael Haikal, dia panggil Mikael. Jadi Mikael mungkin boleh ceritakan sikit latar belakang lah untuk makluman mereka sedang mendengar dan juga menonton siaran podcast kita pada petang ni. Silakan Mikael. Okay. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Nama penuh saya Putra Mikael Haikal bin Saiful Afandi. So, saya sebenarnya merupakan anak sulung. Saya ada 5 orang adik-beradik dan sekarang ni tengah melanjutkan pelajaran di Beijing Jiaotong University. Dan sebenarnya program saya ni dia dual degree. Saya ada 2 universiti. Universiti pertama saya adalah Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah, UMPSA, dan universiti kedua saya adalah Beijing Jiaotong University di Haidian, Beijing, China. Dan kursus yang saya ambil sekarang adalah dual degree program di bawah USA BJTU, dan degree yang pertama saya adalah kejuruteraan elektrikal dalam pengkhususan dia kuasa, dan degree yang kedua adalah kejuruteraan elektrikal dan sistem automasi. So 2 degree yang lebih kurang sama, tapi pembelajaran dia agak berbeza sebab dekat China saya more to railway. Ikutkan program ni memang ada relation lah dengan kita punya East Coast Railway, ESRL di Malaysia, yang saya rasa tahun depan bulan 1 insyaAllah akan siap projek tu. Ya. Okey, Mikael berasal dari Temerloh, Pahang Ya betul, saya orang Temerloh. Okey. Kuat orang Temerloh. Tak rindu kan masakan Pahang di ikan patin dan sebagainya? Rindu sebab dekat, jujurlah saya cakap, dekat China ni masakan dia lain daripada Malaysia sebab mungkin culture yang berbeza, dan mungkin kita kat Malaysia suka rasa makan makanan yang pedas, ada manis dan sebagainya. Tapi dekat China dia ada makanan dia sendiri, dia ada, kita panggil malatang. So malatang ni kalau kat China rasa pedas dia tu adalah rasa yang kebas. So kalau macam ada penonton-penonton yang pernah makan malatang tu, bila kita makan tergigit dia akan rasa kebas dekat lidah. Dan dekat China dia declare tu as pedas dia lah. Tapi dekat Malaysia kita rasa pedas kita lain. Macam tu. Tapi saya rindu masakan patin lah kot. Of course lah kan, orang faham. Okey, saya difahamkan yang Putra Mikael juga merupakan lepasan sekolah menengah kebangsaan Seri Tualang. Kemudian menyambung pengajian, dapat keputusan dari cemerlang menyambung ke diploma kejuruteraan elektrik di UMPSA selama 2 tahun 9 bulan, dan menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan elektrik juga di UMPSA, tetapi memilih program dual degree. Dan mungkin juga ada penonton yang nak tanya, apa beza antara program single degree
dan juga program dual degree. Adakah dia masih lagi belajar, dia kena belajar dua perkara yang berbeza atau bagaimana? Itu nak minta Putra Mikael tolong jelaskan. Okay. Mungkin saya boleh ceritakanlah sikit berkaitan dengan latar belakang pendidikan saya. Jadi betul yang Encik Zainal cakap tadi, saya datang daripada sekolah menengah kebangsaan Seri Tualang. Masa tu saya ambil kursus sains tulen, sains agama. Saya ambil 11 subjek. Sains agama, ada bahasa Arab, pendidikan Quran Sunnah, fizik, kimia, bio, semua kena ambil. And then after SPM, saya decide untuk sambung pengajian saya dan rumah ni. Kita dah nampak ikutkan saya ada pilihan, saya nak masuk matrik boleh, and then mungkin ada pilihan juga kita boleh masuk asasi. Tapi apa istimewanya diploma ni yang saya nampak, saya tak perlu nak mungkin macam seolah-olah kita masuk matrik kita kena belajar balik macam masuk SPM semula, betul tak? Jadi bila saya masuk diploma ni, saya dah nampak saya punya kerja fokus pada bidang elektrikal saja. Dan selepas habis diploma tu, masa ni saya tak tahu lagi program 2 degree ni. Saya masuk degree dengan PSA, masa tu alhamdulillah saya grad dengan pointer saya diploma 3.67. Oh, tahniah. Hampir, saya tak ingat masa diploma tu kan. And then pengajian ijazah di UMPSA juga, di UMPSA kampus Gambang. Ini saya ditawarkan untuk mengambil bidang 2 degree ni lah. Dan 2 degree ni masa tu saya terpinga-pinga jugalah macam mana 2 degree ni beroperasi, macam mana dia operate. So sebenarnya 2 degree ni adalah degree yang lebih kurang sama, tetapi dapat kita laksanakan dalam masa yang macam seolah-olah 1 degree saja. Macam contoh 1 degree ikutkan kejuruteraan elektrik, kita dapat selesaikan dalam masa 4 tahun. Tapi istimewanya 2 degree ni, kita dapat selesaikan 2 degree dalam masa 4 tahun juga. Jadi dekat situ ada advantage ataupun nilai tambah yang saya rasa patut ramai lagi pelajar buat. Macam contoh, macam mana dia boleh tallykan 2 degree ni ambil dalam masa yang sama dan selesai dalam tempoh masa yang tak panjang sangat. Contoh mungkin electrical, subjek ijazah kejuruteraan elektrik, dia ada subjek power elektronik. Contoh power elektronik ni adalah salah satu subjek dalam kita punya kursus. Dia relate to semiconductor lah, macam tu lah. Jadi kalau saya ambil lagi satu ijazah lebih kurang sama dalam sistem kuasi, dalam automation system. Automation system ni saya belajar memang dia more to mesin. Macam contoh senang faham, mungkin mesin AC machine. AC machine ni kita boleh dapat dalam mesin basuh, tu AC machine. So AC machine ni pun penggunaan dia punya komponen pun lebih kurang sama dalam power power elektronik tu. So that's why dia boleh tally subjek. Jadi saya rasa patutlah ramai student cuba, kalau ada peluang cuba ambil 2 degree ni lah. Dan kalau nak ceritakan berkaitan tempoh masa, disebabkan saya daripada diploma, so saya boleh banyak kredit transfer. So advantage saya dekat situ. Tapi kalau anda daripada matrik, mungkin agak berat sikit sebab anda semua perlu ambil subjek lebih banyak berbanding saya. Sebab saya dah ambil masa diploma, so saya boleh kredit transfer dalam 30 kredit hour. So untuk yang student matrik, dia memang kena ambil 30 kredit hour yang saya kredit transfer tu. So banyak, itu agak berat lah. Banyak dia punya jumlah kredit transfer, pengecualian kredit yang pindahan kredit lah yang diberikan. Betul. Dan saya tertarik yang bila Mikael cakap tadi, maksudnya bagus juga tips ini. Secara tidak langsung kami ni di bahagian kemasukan dan juga pemasaran ni selalu ditanya apa advantage kalau pelajar-pelajar, khususnya pelajar lepasan SPM, masuk ke asasi, masuk ke matrikulasi atau terus buat diploma. Jadi tadi Mikael pun dah berikan jawapan, maksudnya kalau buat diploma tu, diploma kejuruteraan elektrik dalam tempoh 2 tahun 9 bulan, dan bila masuk degree tadi dapat transfer kredit, pindahan kredit sebanyak 30
Maksudnya dia jimat lebih hampir kurang. setahun dah juga kan? 2 semester kan? Betul. Hampir setahun. Dan yang saya tertarik lagi adalah maksudnya Mikael kata tadi bila sambung ke degree, dia punya proses pembelajaran tu dah menjadi semakin mudah. Betul tak? Betul. Sebab diploma tu mungkin saya boleh bagi satu analogi lah. Okey. Masa diploma tu saya ambil subjek yang dia more to theoretical lah. Okey. Macam contoh mungkin wiring ataupun kita belajar pasal AutoCAD. Kita belajar juga macam mana elektrik ni berfungsi. Macam contoh mungkin formula VIR tu standard formula lah yang selesa semua dah tahu. VIR, volt equal to current dengan resistor. So kalau bila kita masuk degree ni, kita seolah-olah macam kita dah ada fundamental yang kuat. So bila kita ada fundamental yang kuat, bila kita masuk ijazah, insyaAllah kita just proceed je dengan apa ilmu yang kita bawa masa diploma, dan saya rasa mudahlah untuk kita bersaing dengan rakan-rakan lain. Okey, bukan maknanya kita menafikan program asasi, bukan kita menafikan program-program ditawarkan di institusi lain dan sebagainya, tetapi kita nak memaklumkan bahawa advantage bagi pelajar-pelajar yang sekiranya dia masuk dengan diploma dalam bidang, kalau macam Mikael dalam bidang kejuruteraan elektrik, maksudnya bila sambung kepada degree tu dia menjadikan satu advantage lah. Okey, saya nak tanya Mikael, maksudnya dari segi syarat masuk kategori pelajar, dan kalau kita tengok dia adalah dipanggil ijazah sarjana muda kejuruteraan. Jadi kalau ijazah sarjana kejuruteraan ni biasanya adalah untuk pelajar-pelajar yang datang daripada kumpulan STEM A, STEM B, maksudnya budak-budak pelajar pure science. Macam Mikael, saya tertarik. Mikael memang belajar pure science, tapi juga ada ambil subjek tambahan, Arab dan sebagainya. Jadi boleh tak Mikael jelaskan? Okey. Mungkin saya boleh jelaskan dulu sebab ramai pelajar-pelajar dekat luar sana dia confused. Sebab degree kejuruteraan ni dia terbahagi kepada dua bahagian. Kita ada teknologi dan juga kejuruteraan pure. Kita panggil pure lah, senang nak faham kan. So dua-dua ni sebenarnya dia ada kelebihan masing-masing. Dia terpulang kepada student tu nak pilih jalan yang mana. Tapi secara amnya, projek untuk pure ni adalah dia more to theoretical lah. Kalau macam final exam dia 60% dan 40% hands on. Tapi kalau untuk teknologi yang ni mungkin kalau saya tersilap mungkin boleh betulkan lah. Tak silap saya dia percentage ataupun pemberat dia more to hands on. Yes. Lab and then so terpulang pada anda nak pilih yang mana. Kalau anda rasa anda yakin untuk teruskan dalam bidang teknologi, boleh teruskan, ataupun kalau nak minat dalam bidang theoretical, sebab theoretical ni dia more to researcher. Macam mana kita mengkaji, macam contoh saya minat dalam bidang theoretical ni sebab saya kalau macam sesuatu benda tu saya nak fahamkan sampai dia punya inti dia. Okey, fundamental lah. Formula fundamental lah. Tapi kalau macam theoretical apa yang teknologi, macam mana kita nak operate mesin tu and then macam mana kita nak dapatkan output dia. Tapi sebenarnya pun teknologi ni pun dia still belajar juga theoretical. So dia depends on final exam tu nanti. Okey, maksudnya kalau untuk program yang macam ijazah sarjana muda kejuruteraan single or dual degree ni, memang dia punya target group adalah pelajar yang datang daripada aliran pure science, sebab dia memerlukan dari segi kemahiran matematik, dia memerlukan kemahiran dari segi subjek fizik dan sebagainya. Betul? Maksudnya ini adalah satu advantage bagi pelajar-pelajar yang datang daripada pelajar aliran sains dan juga pelajar yang lepasan asasi sains teknologi ataupun pelajar-pelajar lepasan daripada orang kata apa, daripada diploma kejuruteraan UMPC itu sendiri. Okey, Mikael, selalu bila kita ni melihat dari segi apa tu, bila kita sebut negara kan, dual degree tu negara China,
kadang-kadang orang rasa dia macam ada satu persepsi, satu stigma berkaitan dari segi perbezaan, dari segi budaya, agama, bahasa dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita bawakan Putra Mikael Haikal ni yang kini berada di Liuzo. Dah 2 tahun 2 tahun lebih yang akan tamat pada bulan 1 nanti. Dah hampir 2 tahun lebih kan. Dia sebab dia 2 tahun setengah. Tentang orang kata ada satu persepsi atau pandangan yang mengatakan, oi, ada isu nanti. Macam mana nak solat, macam mana nak makan, macam mana budaya, macam mana. Jadi boleh tak saya nak minta Mikael bantu dari segi menjawab persepsi-persepsi tersebut? Boleh. Mungkin saya boleh kongsikanlah kot pengalaman saya semasa mula-mula sampai di Beijing, China lah. Sebab Beijing ni dia adalah sebuah negara yang dia sebenarnya dia terima any kinds of religion. Kalau kita agama Islam ke, Kristian ke, Hindu dan sebagainya, dia tak ada pun nak cakap. Sebab ada certain netizen dia cakap negara ni sekian-sekian rasis, ataupun ada daripada negara kita pun takut untuk keluar negara sebabkan isu-isu macam ni. Once saya sampai sini, mereka sangat terbuka. Dan apa yang saya boleh cakap, dia orang mengalu-alukan kehadiran pengunjung luar. So kalau anyone ada kesempatan datanglah ke China, cuma satu je masalah yang besar adalah language barrier. Sebab once saya sampai dekat China ni, masalah komunikasi agak kritikal lah. Sebab dekat China memang rakyat dia tak menggunakan bahasa Inggeris. So dia orang memang memartabatkan bahasa Chinese, bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan ataupun kita panggil sebagai kat sini dia nama dia Putonghua. Putonghua ni adalah standard Chinese lah. Macam contoh saya mungkin saya boleh cakap sikit-sikit lah ke. 我是 Mikael, 你们可以叫我 Mikael. Maksud saya nama saya Mikael. Dia lupa nak cakap ni hao. 我很好. Itu adalah antara basic standard Putonghua lah. Cuma bahasa Cina ni sebenarnya dia terbahagi kepada 2 part, iaitu yang pertama dia ada Hanzi. Hanzi ni kalau kita nak senang faham, macam bahasa Melayu kita ada bahasa Jawi, betul? Dan bahasa Cina dia ada bahasa Hanzi. So Hanzi ni berasal daripada gambar. Macam contoh gambar ikan. Ikan tu dia ada gambar ikan tu, and then daripada gambar ikan tu terbentuklah tulisan Hanzi tu. Dan daripada tulisan Hanzi tu lah dia ada keluar pula kita panggil dia pinyin. So yang 2 part tu, yang pertama adalah Hanzi dan pinyin lah. Yang senang nak sebut adalah pinyin. Pinyin tu contoh ikan kita panggil kat sini, kita panggil yi. Mungkin cik boleh cuba yi. You? So ikan. So kalau nak senang faham ataupun nak senang belajar, mungkin korang semua boleh belajar dulu bahasa pinyin tu dulu, and then baru Hanzi tu. Sebab Hanzi tu memang makan masa juga untuk saya belajar. Macam contoh pengalaman saya lah sebelum saya fly ke sini, apa yang proses yang paling payah saya rasa, sebab saya ada beberapa kriteria lah sebelum sampai ke sini. Saya kena pass CGPA kena atas daripada 3. Okey, betul. And then yang kedua kena lepas HSK 3 dengan syarat pelepasan tu 180 ke atas markah dia. Kalau bawah daripada 180 kita kena pointer dia ataupun kena repeat balik kalau tak lepas. Dan syarat ketiga adalah syarat yang ditetapkan oleh pihak tajaan. So kita ada satu sesi interview bersama dengan pihak tajaan. Macam saya daripada tajaan JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Tapi kalau korang nanti datang, insyaAllah dia ada banyak dah tajaan sekarang. Ada tajaan daripada JPA, ada MARA, ada yayasan pun dah ada buka peluang untuk korang cuba program ni. Dan saya lupa juga nak bagi tahu, sebenarnya program ni dia terbuka kepada 3 bidang saja, iaitu bidang pertama adalah kejuruteraan elektrikal pure, yang kedua adalah kejuruteraan awam, and then yang ketiga adalah kejuruteraan mechanical pure. Ketiga-tiga ni wajib pure. Jadi kalau korang nak masuk program ni kena pilih 3 subjek ni saja, 3 kursus ni saja, and then baru boleh apply untuk dual degree. Yang ini dual degree yang kerjasama dengan Beijing Jitao kan?
Betul. Tapi untuk China sebenarnya kita ada lagi satu universiti, iaitu universiti yang kita panggil Tianjin University, iaitu untuk program berkaitan dalam chemical engineering. Jadi untuk China sebenarnya kita ada dua universiti seperti mana yang disebut oleh Mikael tadi, Beijing Jintao, dan satu lagi adalah Tianjin. Tapi untuk hari ini kita spesifik kita bercerita tentang program ijazah dual Liga Sama dengan Beijing Jintao di China. Okey, maksudnya tadi balik kepada soalan asal tadi, maksudnya dari segi orang kata apa, stigma, dari segi persepsi, dari segi isu nanti agama, isu nak solat, isu keselamatan dan sebagainya, benda tu tak ada Untuk yang isu solat lah, sebab saya Muslim, and then kalau untuk solat, kalau dekat Beijing ni kita tak boleh solat dekat kawasan yang terbuka. Okey. So kalau boleh cuba cari tempat yang tertutup lah, macam bilik kita. Saya selalu kalau macam solat, kalau macam after class, saya akan balik bilik dan solat di bilik lah. Sebab nanti kalau bila kita solat dekat luar, mungkin takut jadi isu, sebab kita sedar kita berada kat negara orang, so kita kena hormat dia punya culture, dia pun ada peraturan dia sendiri, sama macam Malaysia pun kita tak boleh nak sewenang-wenang nak buang sampah merata-rata ataupun nak sentuh isu sensitivity. So pandai jaga diri. Itu je lah kalau bila kita sampai kat China ni. Maksudnya dia tak ada isu lah. Maksudnya tiada lah sekatan untuk kita menunaikan kewajipan kita as a Muslim. Kalau kita nak solat, nak puasa, nak solat Jumaat, apa semua, tak ada isu lah. Jadi ni yang kita nak maklumkan kepada para pelajar dan juga kepada parents, sebab ada yang rasa risau nak hantar anak ke China disebabkan oleh beberapa faktor ataupun perkara yang disebutkan tadilah. Okey, berbalik kepada sudut akademi. Dari segi sudut akademi, maksudnya dari segi orang kata apa, dari segi silibus pembelajaran yang 2 tahun di UMPC dan 2 tahun setengah di China. Jadi itu yang mungkin ada yang tertanya, adakah akan berulang balik belajar subjek yang sama ataupun dia ada berlaku perubahan, ataupun di China nanti dia akan belajar subjek-subjek yang baru. Jadi itu yang nak tanya pada Mikael. Okey. Yang ini saya akan kongsikanlah pengalaman saya belajar macam mana, apa subjek yang saya kena ambil masa di UMP dan masa di BJTU. Untuk yang di UMP, subjek-subjek sebenarnya dah dirangka oleh pihak universiti. Betul. Dan tak ada subjek yang saya cakap mungkin kita repeat balik subjek yang sama di BJTU kan. Setakat ni tak ada. Okay. Dan apa yang belajar di UMP kita akan habiskan kat UMP, and then masa sampai BJTU dia more to automation system. Macam saya cakap tadi, berkaitan dengan induction machine, kita belajar lagi berkaitan dengan power elektronik, macam mana semiconductor tadi, dan ada juga subjek yang more to hands on. Macam contoh kita belajar untuk assemble and disassemble mesin tu sendiri, macam mana dia operate, macam mana magnetic field tu function. Kalau macam dekat Malaysia, dekat UMP saya belajar subjek, kalau electrical mungkin tahu, electric AMT lah, EMT, electric magnetic theory. Tapi dekat China ni kita aplikasikan benda tu. So kita memang belajar rotation rotor tu dan stator tu. Senang cerita, mungkin Encik boleh bayangkan saya pegang kutub utara dengan kutub selatan punya magnet. So dia akan ada satu force yang bergerak. Kita macam rasa ada daya. Betul. Di antara dua magnet. So dekat situlah saya punya maksudnya okey Pak, maksudnya dia tidak ada subjek berulang, dan maksudnya you betul-betul dapat yang kata yang di UMPC, dan ditambah bila pergi ke China nanti akan dapat satu lagi pengalaman, pengetahuan dan juga kemahiran yang betul-betul baru yang tak belajar masa di UMPC. Jadi ini saya rasa satu kelebihan yang sangat baik untuk pelajar yang mengikuti program ijazah dual di UMPC. Yang saya kira untuk makluman Mikael, saya rasa UMPC is the only university yang menawarkan program ijazah dual dengan negara China, khususnya di Beijing Jintao ini. Okey, kalau kita tengok dari segi universiti, Beijing Jintao ni dia bukanlah universiti yang biasa-biasa ya.
kalau tengok based on, saya sempatlah study based on dari segi tengok balik dekat website Beijing Digital, tanya dekat ChatGPT dan sebagainya. Kalau kita tengok, dia universiti yang dah berusia 130 tahun. Dia di-establish since, kalau tak silap, 1896. Dah 130 tahun. Berbanding dengan UMPC ni 26, baru je kita 24 tahun kan, kita baru saja, kita ditubuhkan pada 2002. Jadi, dan Beijing Jiatao ni dia memang universiti yang agak terkemuka, ranking pun agak tinggi, dan dia memang fokus dalam bidang pengangkutan real industry. Betul? Dan saya difahamkan nama Beijing Jiatao tu sendiri adalah bermaksud pengangkutan. Jadi Betul. dia punya bidang masih lagi lebih kurang sama, kejuruteraan dan teknologi, dan jive lah dengan dari segi kita punya fokus utama UMPSA. Jadi tu saya nak minta Mikael, since Mikael pun dah hampir 2 tahun di sana, dan mungkin boleh memberikan sedikit maklumat tambahan berkaitan kenapa Beijing Jiatao ni menjadi pilihan UMPSA untuk menyalakan kerjasama. Okay, mungkin saya boleh kongsikan berkaitan dengan ranking BJTU dan sebagainya. Beijing Jiatao ni sebenarnya dia memang universiti yang ditubuhkan untuk membantu ataupun melahirkan banyak graduan yang mahir dalam bidang railway ataupun transportation. Betul yang maksud Encik tadi, Jiatao tu adalah transportation. So dekat BJTU ni, kalau kita first masuk pun kita dah nampak dia punya symbol of railway. Dan China ni memang sebenarnya dia sangat berbangga dengan dia punya high speed train. So BJTU ni memang pengkhususannya adalah seolah-olah nak melahirkan ramai lagi graduan yang expert ataupun pakar dalam bidang railway ni sendiri. Sebab ikutkan ranking, kalau BJTU ni atas dia ada banyak department, macam UMPSA dia more to universiti berfokus, betul tak? Ya, Universiti berfokus teknikal. Jadi untuk yang Beijing Jiatao ni dia berfokus kepada railway ataupun berfokus juga pada transportation. Okay. Dan kalau nak tengok ranking yang lain, dia ada juga Shanghai Jiatao dan ada beberapa Jiatao yang lain lah. Jadi kalau dekat China ni dia antara yang terbaik lah dalam pengkhususan vehicle tu sendiri. Dan kemudian apa yang menariknya, Beijing Jiatao ni, macam saya cakap, dia memang berfokus kepada high speed train. Dan high speed train ni saya rasa sangat berfungsi lah dekat China ni, sebabkan kalau saya travel around China juga, dan saya pun dah biasa adapt dengan menggunakan sistem-sistem yang ada dekat China. Quite convenient. Dia orang memang lengkap dengan metro dan sebagainya. Kalau kat Beijing tu dah ada metro, and then dia ada high speed train. Untuk high speed train tu dia ada banyak lah. Kalau nak dibandingkan dengan Malaysia, sebenarnya kita masih di peringkat yang awal. Tapi China ni dia macam dah 10 tahun 20 tahun ke depan. Betul lah trademark trademark belajar sampai ke China tu. Okey. So kalau saya sampai dekat track tu memang berlandas, ada banyak landasan. And then insyaAllah kalau kita ada peluang, kalau macam penonton-penonton ni ada peluang untuk belajar di China, pergilah. Tuntutlah ilmu di China sebab sekarang zaman dulu kita pandang ke Jepun. Tapi kita tak boleh nafikan China pun dah upgrade diri dia, dan banyak kereta EV pun memang dah banyak gila dekat China ni. Kalau kita sampai dekat Beijing tu sendiri, kereta petrol saya rasa percentage untuk guna kereta petrol mungkin 10 to 15%, dan mostly dah pakai EV dan lengkap dengan dia punya, kat tepi jalan pun dah ada sistem charger. Dan berbalik semula pada Beijing Jiatao tadi, memang kita akan belajar satu persatu apa komponen-komponen yang ada dalam high speed train tu sendiri. Kita belajar pasal mungkin kalau macam kereta kita guna of engine tu sendiri. Tapi untuk kereta api railway ni totally kita guna kita panggil dia adalah sebagai EMU, Electric Multiple Unit. So bayangkan kereta api tu ada 8 so dalam 8 set tu dia ada 4 kereta ataupun 4 blok yang berfungsi sebagai electric multiple unit, dan setiap 4 tu ada pula motor dia.
sebenarnya kereta api yang laju ataupun high speed train ni dia menggunakan motor yang agak besar, dan motor ni yang kita belajar dekat sini. So apa yang saya nak bandingkan bila saya belajar dekat UMP dan aplikasikan dia pada train tu sendiri. Even kalau dalam bidang kereta api tu pun sendiri, mungkin saya akan ada satu pengalaman yang bermakna ataupun boleh digunakan pada company lain selain daripada kereta api. Sebab motor ni pun sendiri dia bukan seolah-olah kita hanya menggunakan dia pada je, kita pun boleh guna dia pada komponen lain, ataupun macam saya cakap tadi, mesin baru ataupun dekat industri nak guna motor ni. Dan dekat sini pun saya belajar macam mana kita nak create, ada macam dalam event lah, sebiji motor tu nampak dari luar nampak macam biasa je, kita just nak gerakkan something kan, tapi sebenarnya komponen dalam motor tu sendiri ada komponen, dia ada laminating film, lepas tu dia ada juga dia punya bahan-bahan yang digunakan pun kita kena ambil kira. Jadi dekat situlah antara apa yang untuk belajar di Beijing Jiao Tong University. Ini alhamdulillah lah, ini saya kira dia satu pengalaman yang sangat menarik lah untuk Mikael berpeluang daripada beramai pelajar di UMPSN ni. Awak antara 31 orang untuk kohort ketiga dan kita dah hantar yalah, ini kohort ketiga dan setiap kohort tu hampir dalam 30 orang. Jadi ini merupakan satu, saya rasa, pengalaman, peluang yang cukup baik yang Mikael dan rakan-rakan di sana kena grab the opportunity sebaiknya. Sebab saya sendiri pun tak berpeluang untuk mendapat peluang. Kalau dulu kita nak dapat 2 degree, kita kena belajar 2 kali, betul? Daripada satu universiti kepada satu universiti yang lain, ataupun daripada satu program ke satu program yang lain. Tetapi dengan 2 degree ni, kita cuma belajar sekali dalam tempoh masa yang sama, end up kita akan dapat 2 scroll. Dan sudah semestinya kalau nak minta kerja, saya dah tahu dah jawapan daripada Mikael akan gunakan scroll yang mana. Mikael, sepanjang belajar di Beijing Jiao, dia mesti ada satu, orang kata dia momen tau. Momen yang momen ni dia boleh jadi good and bad. Tetapi yang kita nak share di sini adalah satu momen yang menarik, yang boleh dikongsikan bersama dengan kita punya penonton, yang saya rasa peluang-peluang, sebab kita ramai ni. Ini kita adik-adik yang sekarang ni, insyaAllah hari Ahad ni, kita di UMPSA kita mungkin akan menerima hampir 1,000 pelajar untuk kemasukan ke program diploma, dan saya rasa ini boleh menjadi satu motivasi kepada mereka. Jadi itu kita nak minta pandangan perkongsian daripada Mikael, pengalaman manis yang sepanjang berada di China. Okay, untuk pengalaman manis, dekat sini jujur saya cakap saya tak pernah keluar negara. Sebelum saya sampai China ni, China adalah negara pertama saya yang saya menggunakan kereta kapal terbang. Jadi saya pun bukan berasal daripada keluarga yang senang, dan kalau korang ada peluang, gunakan sebaik mungkin. Sebab once saya sampai China, momen yang paling manis saya pernah rasa dekat sini adalah first, naik kapal terbang. Itu yang pertama. Dan momen yang kedua, bila saya sampai China, saya tak pernah rasa salji. Seumur hidup saya tak pernah rasa salji, main salji. Dan saya rasa benda tu agak mustahil untuk diri saya terima. Macam mana saya boleh bayangkan saya pun yelah, kita dah dengan weather dekat Malaysia, hujan panas. So dekat dalam TV je kan, gambar dan sebagainya. Saya mula-mula tu musim sejuk, so bulan 10, suhu pun dan negatif kan, so kita kena beli puffer dan sebagainya. Dan masuk bulan 12, tiba-tiba turun secebis macam, saya ingatkan macam air biasa tau. And then makin lama makin lebat. So saya just notice ni salji. Masa tu lah menitik air mata saya lah. Macam, ya Allah, rezeki kan. Tak pernah terfikir pun untuk saya berada dekat sini, and then dapat pengalaman bersama dengan salji, buat snowman dengan kawan-kawan lagi. So
Itu adalah antara momen yang paling manis. Dan mungkin apa nasihat saya untuk rakan-rakan dekat luar sana, percayalah, rezeki tu bukan tak ada, cuma rezeki tu belum sampai lagi. Dan insyaAllah, sebab bayangkan kita lepas SPM, selalunya lah program SPM sahaja, lepas SPM saja yang akan ada peluang untuk kita pergi ke luar negara. Tapi bila saya masuk UMPSA, masa tu terbuka lagi peluang kedua untuk saya cuba apply pergi ke luar negara. Sebab masa lepas SPM keputusan saya tak berapa memuaskan. So saya tak boleh nak fly ke luar negara. Dan UMP banyak bantu saya untuk saya capai apa yang hasrat yang saya nak. And then apa yang nasihat saya nak sampaikan pada semua, cubalah tuntutlah ilmu. Selagi mana ada peluang, cubalah tuntut. Sebab ilmu yang kita ambil ni sebenarnya sekarang mungkin korang tak nampak, tapi after 2-3 tahun kita ada dalam bidang yang masa mula-mula pun saya tak yakin dengan diri saya tak tahu apa yang saya ambil untuk permulaan diploma. Tapi percayalah, habis diploma tu nanti kita akan nampak, oh macam ni kerjaan dia, macam ni apa pembelajaran dia. So dekat situ kita akan mula, orang cakap tempoh untuk kita sedar tu dah sampai. So masuk ijazah tu memang kita akan ada satu, orang cakap, semangat baru. Dan masuk je masa ada dapat peluang yang saya pergi keluar negara ni, saya terus call mak, and then, mak boleh tak nak keluar negara, nak pergi China. Mak pun terkejut. So ini adalah antara momen-momen yang saya rasa manis. Dan saya doakan juga insyaAllah semua pun akan ada peluang yang sama. Masuklah UMPSA. InsyaAllah ada rezeki tu nanti. Okay, Alhamdulillah. Sebab yes, I can feel you lah. Sebab yalah, bila kita first time ke luar negara dan kita datang daripada pelajar kampung yang tak pernah termimpi pada satu hari kita akan naik kapal terbang, kita pergi ke luar negara, ada pasport, job dekat immigration. Masa tu perasaan mesti semua orang akan melalui. Yang first time bila kita pergi ke luar negara, naik kapal terbang, pergi dekat immigration, dan apatah lagi bila kita tengok salji di depan mata, which yang selama ni kita tengok melalui dekat TV kan, kita tengok dekat internet macam mana salji, dan bila kita dapat rasai sendiri, dia punya perasaan tu memang sangat-sangat true je. Dan cuma sekarang ni Mikael, cabaran kita adalah bilangan pelajar yang minat dalam bidang STEM ni. Sebab saya sekarang ni saya rasa agak khawatir dan risau, sebab sekarang generasi yang baru ni, generasi alpha ni, yang adik-adik kita daripada sekolah rendah masuk ke menengah, dia tak minat sains, dia tak minat matematik, dan apatah lagi untuk ambil subjek seperti mana matematik tambahan ataupun fizik, kimia dan biologi. Jadi sebagai, saya boleh katalah, orang yang berpengalaman juga, yang dah melalui juga fasa tersebut, advice, nasihat terbaik yang boleh diberikan kepada adik-adik ni. Okay, sebab saya yakin dalam kita punya penonton sekarang ni ada daripada SPM dan juga ada yang dah habis SPM. Betul. So nasihat saya, siapa yang belum habis SPM tu, belajar betul-betul, fokus betul-betul, tingkatan 4, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Sebenarnya daripada tingkatan 1 tu dah kena fokus. Tapi masuk tingkatan 4 kita akan nampak bidang STEM ni macam mana, sebab kita dah ada yang ambil kimia dan sebagainya kan. So jangan main-main, buat sehabis baik supaya kita dapat result yang cemerlang. Dan lepas SPM tu nanti boleh decide sama ada kita nak pergi ke arah STEM ataupun pendidikan. Sebab macam kawan-kawan saya pun ada yang pergi nak jadi cikgu, nak jadi engineer dan sebagainya. Itu bergantung pada diri anda. Tapi macam saya ceritakan pengalaman saya, kenapa saya pilih bidang STEM ni, disebabkan saya minat fizik. Masa saya SPM tu, cikgu fizik saya yang orang cakap penambah minat lah. Dia bagi cerita pasal macam mana, macam serta-serta orang dia minat tengok kenderaan, dia tengok kereta kan. Okay, so sebenarnya kereta tu adalah STEM punya produk. Betul. So daripada situlah kita akan ada satu push factor kita nak ambil subjek tu. Macam saya dulu, saya minat kereta, so saya pun seolah-olah macam nak terfikir untuk create kereta sendiri. So daripada situ saya ambil bidang diploma. Cuma
untuk lepasan-lepasan SPM yang mungkin rasa SPM kurang baik, sebenarnya dalam diploma tu adalah tempat untuk anda semua, orang cakap, muhasabah diri lah. Jangan masuk diploma pun korang masih nak main-main. Sebab once kita dah masuk diploma, sebenarnya kita dah kena bawa diri sendiri. Apa laluan yang kita nak. Macam saya masuk je diploma sebab saya nak muhasabah diri. Masa SPM saya banyak main. Saya jujur saya banyak main sikit. So saya punya result pun kurang baik. Dan masa diploma saya counter balik. Kita counter balik supaya dapat result yang cemerlang. Dan Alhamdulillah masa diploma tu saya berjaya dapatkan hadiah emas fakulti yang saya tak pernah pun terfikir saya boleh dapat. Sebenarnya kita bukan tak pandai tau. Jujur saya cakap, Saya suka perkataan tu. Saya suka perkataan tu. Sebenarnya bukan kita tak pandai. Bukan tak pandai. Tapi sini ini ayat Tun Mahathir sebenarnya ni. Kita bukan tak pandai. Tapi kita kena berulang-ulang kali. Percayalah. Nanti ada satu masa tu korang akan nampak, sebenarnya bukan aku tak pandai, aku malas. Dulu saya cakap masa SPM saya malas. Tapi masuk diploma saya buat latihan hari-hari, apa yang lecturer bagi kita buat. Saya terfikir kenapa masa SPM saya tak macam ni. So tak apalah, kita jadikan ni sebagai salah satu, orang cakap, sesi kita punya perubahan lah, nak berubah. So jadikan ni sebagai muhasabah diri. So habis je diploma, saya dapat result yang Alhamdulillah, tadi saya boleh cerita. And then saya sambung pula dalam bidang yang sama dalam kejuruteraan degree. Okay. So macam itulah perjalanan dia. Sekarang ni adalah masa yang sangat baik Haikal, sebab sekarang ni kalau kita tengok untuk kemasukan degree, kalau di UMPSC ni kita akan mendaftar pada 19 September dan hari ni 15 hari ni 15 Julai adalah tempoh pengisian pengemaskinian UPU. Bermula daripada 13 hingga 19 hari bulan Julai ini, jam 5 petang ditutup, 19 Julai 5 petang ditutup, ialah tempoh pengemaskinian UPU. Jadi masih lagi ada masa untuk adik-adik yang berhasrat, yang lepasan STPM setara, maksudnya lepasan STPM, lepasan asasi, lepasan matrikulasi, lepasan politeknik yang berminat untuk menyambung pengajian ke UMPSC, khususnya dalam program 2 degree ini, untuk membuat pengemaskinian dan meletakkan kita ada 12 program ijazah dual, dan boleh orang kata boleh browse kita punya portal study at UMPSC ataupun admission.umpsc.edu.my, dan di situ boleh dapatkan maklumat dan boleh meletakkan sebagai pilihan satu program-program yang ditawarkan oleh UMPSC. Dan saya melihat program 2 degree ni dia bukan memberikan satu pengetahuan, bukan juga memberikan satu kemahiran, tetapi juga dia melahirkan satu, orang kata apa, sikap, attitude dan yang baik kepada para pelajar. Dan yang paling saya suka adalah pelajar diberikan satu program intensif sebelum mereka fly ke luar negara. Kita ada program dengan Jerman, kita ada program dengan China di 2 universiti, Beijing Jiao dan Tianjin University. UMPSC juga ada program di Korea, UMPSC juga ada program di Kazakhstan. Dan pelajar-pelajar ini diberikan satu program intensif berkaitan dengan bahasa. Jadi yang ni saya nak minta Mikael share dengan kita punya penonton berkaitan dengan program intensif berkaitan dengan bahasa Mandarin tadi. Okay, mungkin saya boleh bagi jawapan terus. Ya. Pilihlah UMP, letaklah nombor 1. Sebabnya tak senang kita nak dapat peluang ambil 2 degree dalam tempoh masa yang singkat. Sebab ini sebenarnya macam salah satu, orang cakap, peluang keemasan. So kalau kita tak grab ni, entah bila lagi ada program 2 degree kan, dalam masa akan datang mungkin UMP tak nak buat dah lepas ni. So dah ada peluang ni, ambil, grab. Sementara kita ada ialah tajaan-tajaan, kita ada tajam Amara, kita ada tajaman JPA, mungkin ada yayasan dan sebagainya. Dapatkan peluang ni untuk tebus balik. Mungkin sebelum ni tak dapat nak fly. Okay, sekarang insyaAllah dah boleh fly. Lepas tu ambil pengalaman dekat luar negara, sebab pengalaman dekat luar negara ni sangat, orang cakap, bukan di samping, bukan kita nak ambil peluang untuk belajar saja. Kita pun belajar macam mana orang luar ataupun negara luar bekerja.
Sebab dekat sini kita akan jadi open minded tau. Bila kita duduk kat Malaysia, kita rasa Malaysia tu dah gah. Sedangkan China ni 20 kali ganda lagi gah. Dengan dia punya population manusia dia macam mana kan. Malaysia 36 juta. Tapi kalau dekat China, Bilion. beratus, tak sure tapi bilion lah. Ramai gila. So dekat sini kita akan nampak lah, macam ni apa rakyat dia orang bekerja. Dia orang macam saya contoh saya kongsikan belajar dekat sini kan. Dia orang sangat menghargai masa. Kalau lambat seminit sekalipun saya dah kena berdiri dalam kelas. Saya dah kena tegur dengan cikgu. Sedangkan dekat Malaysia mungkin ada certain pelajar yang datang lambat ke kelas dan anggap masa tu ialah macam dah 5 minit je pun. 5 minit tu sangat berharga. Macam cikgu-cikgu dekat sini, bunyi je loceng, sebab sini ada loceng. So bunyi je loceng memang dia orang akan terus start mengajar. Betapa berharganya masa dekat sini. So kalau kita terlepas 5 minit tu, saya dapat tangkap, sorry saya interrupt, sebab saya rasa sebab bila kita belajar tentang industri pengangkutan rail, it's about precise, it's all about time management, it's all about accuracy, ketepatan, betul? Jadi sebab semua itu digerakkan melalui sistem. So kalau tak ditrain dari segi pengurusan masa, macam mana nak manage rail dan juga dia punya track dan juga dia punya laluan tu, route yang saya rasa beribu, bukan macam kereta api kita kat sini kan. Kita mungkin tengok 1-2 track. Tapi di sana bahkan dia multiple track, betul? Betul. So betapa pentingnya masa. Sebab saya pun baru habis kelas driving lokomotif. So dekat tadi pun saya banyak kali tak accident saya rasa bawa kereta api tu kan. Tapi ialah proses belajar kan. Itu simulation dia disediakan simulation. Okay. So sedangkan kita terlambat dalam 3 second, 4 second sekalipun, alert dah keluar and then akan emergency brake. So that's why dipraktikkan dekat kelas. Mungkin betul cakap Encik tadi. So betul. Kalau anda semua ada peluang untuk belajar di UMPSA ataupun sekarang dah ada pilihan untuk pilih, pilihlah UMPSA, ambillah 2 degree kalau ada peluang untuk masuk 2 degree, dan mungkin ada rezeki kita akan jumpa dekat China, insyaAllah. Okay, Michael, jadi maksudnya dari segi sebab yalah kita orang Malaysia, typical Malaysia kan. Sebab bila kita nak communicate dalam bahasa yang selain daripada bahasa Melayu tu, itu memang orang kata pada permulaan tu memang kita rasa satu pandai yang agak kekok dan sebagainya. Tetapi bagaimana semasa Mikael di UMPSA, sebab fakulti di Pekan kan, masa awal-awal diploma dulu di Jambang, kemudian untuk yang degree tu adalah di Fakulti Teknik Kejuruteraan Elektronik UMPSA Pekan. Jadi dari segi penguasaan bahasa, sebab kelas diajar dalam bahasa Inggeris dan dalam pada masa sama kena belajar lagi bahasa Mandarin. Jadi itu yang saya nak minta Mikael explain supaya dia boleh membantu kepada mungkin mak ayah ataupun bakal-bakal pelajar yang dia mula berminat untuk mengikuti program Jazza 2 di China ini. Okey, untuk bahasa pengantar lah dekat sini. Sebelum saya cerita macam mana pengalaman saya dekat BGTU, macam mana cikgu dia mengajar, sebenarnya saya memang tak ada basic langsung dalam Chinese. Jujur saya cakap, saya masuk degree ni memang zero basic Chinese. Tak ada langsung. War pun saya tak tahu. Dan saya patut berterima kasih kat UMP kot. Sebab UMP dia memang sediakan kelas yang intensif. After kelas fakulti, macam malam dia akan ada sediakan kelas tambahan secara percuma. Yang ni memang kalau contoh anda tajaan yang akan bayar. So kita just join je lah. Kita belajar and then saya belajar dekat UMP pun setahun setengah. So setahun setengah tu memang penuh dengan kelas Chinese. Saya rasa kalau nak dibandingkan kelas fakulti dan kelas Chinese yang struggle masa dekat UMP. Sebab saya nak kena pass SSK 3 tu, 180 tu. Kalau saya tak pass tu, saya tak boleh fly. So saya cakap, yang ni memang setiap malam saya buat hanzar macam masuk kelas tadika balik. Tapi tak apalah, saya anggap benda ni salah satu orang cakap nilai tambah tau. Sebab nanti kita masuk company mana-mana pun, once kita boleh cakap Mandarin, saya rasa bos pun akan suka. Dan mungkin ramai lagi kita akan ada satu advantage yang ramai tak ada. Dan berbalik pada soalan Cik tadi, berkaitan dengan apa tadi Cik?
Ada apa kelas diajar taught in Kelas. English kan? Ya. Okey, untuk kelas tadi dekat sini memang dia menggunakan bahasa Inggeris, tetapi ada certain pensyarah yang kurang baik dalam bertutur dalam bahasa Inggeris sebab kita faham lecturer-lecturer sini pun dekat sini pun memang berasal daripada China. So ada part-part yang kita susah nak faham. So itu pentingnya apa yang kita belajar dekat UMP tadi. Kita cuba praktikkan mana-mana yang ataupun ada word-word yang kita tak faham, kita boleh je translate. Kita boleh je translate sendiri, and then kalau kita tak faham juga sebab dekat sini pun saya ada kawan-kawan Chinese. Okay. So saya minta kawan Chinese tu yang tolong jelaskan semula apa yang lecturer sampaikan. Cuma saya dipahamkan Mikael, di UMPSA ni dia ada satu dipanggil Confucius Institute. Institute yang mana dia ada lecturer 13 kalau tak silap saya, yang 13 orang yang memangnya datang daripada mainland China untuk mengajar student dalam bahasa Mandarin. Betul? Betul. So Mikael, macam cikgu saya dulu, saya berpeluang belajar dengan cikgu daripada mainland China. Saya ada seorang cikgu lah yang daripada mainland China sebelum ni, nama dia Bai Lao She. So Bai Lao She ni pun dah balik ke Beijing semula, dah mengajar di sini pula. Tapi tak silap saya dia digantikan pula dengan lecturer-lecturer lain daripada China. Dan lecturer-lecturer yang datang daripada China ni jangan risau sebab lecturer ni memang dah ada basic English yang kuat, so kita senang nak faham. And then kita pun ada juga lecturer Chinese yang datang daripada Malaysia. So macam kalau macam anda semua susah nak faham satu-satu term, macam mungkin kadang-kadang ada word-word Melayu sekalipun bila kita nak explain dekat orang, kita susah nak explain dalam bahasa English, so kita explain dalam bahasa Melayu, betul tak? Betul. So mungkin kita boleh dapatkan bantuan daripada cikgu Chinese Malaysia lah untuk jelaskan dengan lebih mendalam. So sebabnya cikgu-cikgu yang mengajar Chinese ni dia rotate. Ada kelas cikgu Chinese Malaysia yang mengajar dan ada kelas cikgu Chinese Medan yang mengajar. Tapi kalau nak kalau berkaitan dengan masalah, saya rasa tak ada masalah pun. Semua berjalan dengan lancar sampailah kita semua lepas SSK 3 tu. Tapi saya cemburu dengan Mikael ni sebab saya rasa jujurnya dulu, zaman saya dulu, kita menganggap kalau kita tahu second language itu dah cukup baik. Macam kita orang Melayu, kita tahu cakap bahasa Inggeris, dah orang kata apa, kita dah satu pencapaian yang sangat baik. Tapi hari ini saya melihat kita dah mula beralih kepada satu lagi penguasaan bahasa ketiga. Dan for those macam you all yang ada bahasa ketiga, khususnya Mandarin, dan kita tahu China ekonomi dia booming dan juga dari segi menjadi kuasa ekonomi terbesar juga dunia. Dan saya melihat dari segi sudut tempoh pengajian tadi. Tempoh pengajian tu memang dia adalah 4 tahun setengah, 2 tahun di UMPSA dan juga 2 tahun setengah di China, seperti mana yang sedang dilalui oleh adik Mikael. Sebab ada yang bertanya dari segi tempoh masa kita adalah 4 tahun setengah, 2 tahun di UMPSA dan 2 tahun setengah di China. Dan pada tahun 2 tahun setengah itu juga pelajar berpeluang kita hantar pergi ke China dalam 2 tahun setengah dan juga menjalani latihan praktikal di China, seperti mana yang Mikael sedang lalui ini, iaitu menjalani latihan di Lizhou, Railway Vocational Technical College. Jadi bukan di Beijing, tetapi dia satu kawasan yang jauh. Saya difahamkan nak naik kereta api pun hampir 20 jam di Lizhou. Betul. Dia dah hampir-hampir dekat dengan Myanmar sebenarnya, dan dekat sepadan Thailand dan sebagainya. Betul? Jadi kepada yang bertanya tu, maksudnya berpeluang untuk diberi selain daripada untuk pergi ke luar negara dan juga untuk menjalani latihan di luar negara juga. Dan dari segi tata cara permohonan untuk program 2 degree, hari ini kita bercerita tentang untuk 2 degree dengan Beijing Jiatong University. Dan untuk program ini memanglah pelajar mohon dalam sistem GPU adalah dia akan jadi single dahulu, single degree, dan pelajar nanti pada semester ke-3 ataupun semester ke-4 pada tahun kedua kan, pelajar akan decide untuk meneruskan secara dual degree ataupun secara single degree. Betul Mikael?
Betul. Mohon secara single, tetapi nanti pada semester 3 atau semester 4 nanti pihak fakulti akan decide pelajar-pelajar yang cemerlang ini, sebab untuk masuk tu dia ada certain kriteria yang kena lepas, khususnya dari segi aspek bahasa. Sebab dia memerlukan HSK 3. HSK 3 tu agak mencabar juga, tetapi jangan risau sebab kita ada satu institut yang dipanggil Confucius Institute untuk membantu pelajar dari segi penguasaan bahasa Inggeris. Cuma saya tertarik satu lagi berkaitan dari segi sokongan yang diberikan oleh UMPSA kepada para pelajar. Sebab macam Mikael adalah pelajar tajaan JPA. Jadi boleh tak Mikael share bagaimana Mikael mendapatkan tajaan tersebut dengan bantuan di UMPSA? Okay, saya boleh kongsikan macam mana saya dapatkan tajaan. Sebenarnya once kita dapat orang cakap tawaran daripada UMPSA, sebenarnya UMPSA dah bantu siap-siap dengan tajaan. Macam contoh, masa zaman saya, batch ketiga, memang saya ditawarkan dengan JPA punya permohonan sekali. Dan semasa JPA permohonan ni ditawarkan, saya diminta untuk pergi ke sesi interview bersama JPA. Dan masa sesi interview ni lah dia ada terbahagi kepada 2 part, iaitu individu dan juga berkumpulan. Dan pihak daripada JPA akan memeriksa lah ataupun akan memberikan soalan-soalan yang saya rasa basic question. Kenapa anda ingin pergi ke luar negara, and then kenapa anda mahu teruskan bidang yang anda ambil di UMP ni, dan apa nasihat saya, mungkin korang just yakin dengan jawapan, and then sebelum bagi jawapan tu mungkin boleh take note a few important notes. Dan untuk yang kumpulan pula, just show yourself, tunjukkan diri anda, macam mana anda berkomunikasi, macam mana anda menjawab soalan-soalan daripada pihak sebab dia ada opponent dengan kita, defendant lah. So contoh dia akan ada bagi satu isu, so kita just berbincang lah supaya sampai kita akan dapat satu keputusan muktamad apa solution untuk masalah itu. Jadi selesai untuk yang sesi interview bersama JPA, nanti dia akan keluarlah satu result sama ada kita lulus ataupun tidak. Once kita dah dapat tajaan JPA tu, insyaAllah dah selesai dah, tak ada masalah dah. And then just proceed dengan HSK 3, result semester wajib atas 3, kalau bawah 3 tak boleh fly. So make sure masa degree 1.5 tahun, 1 tahun setengah di UMP tu betul-betul fokus dan dapatkan result yang cemerlang lah. And then jujur saya cakap, masa cuti semester pun saya tak balik. Memang kami terpaksa korbankan masa, and then belajar Chinese dan sebagainya. Sampailah tarikh akhir 2024 saya fly ke China. Betul lah Mikael. Terima kasih atas tips yang diberikan. Aspirasi ataupun dan juga dari segi harapan sebenarnya, sebab kita dah sampai ke penghujung ni. Saya nak tahu dari segi aspirasi dan juga harapan Mikael lah, selaku yang sekarang ni pelajar UMPSA dan juga bakal graduan, yang ingin dikongsi bersama dengan kita punya penonton. Silakan. Okay, mungkin kata-kata akhir daripada saya, apa yang saya nak sampaikan kepada semua pelajar, jangan putus asa. Ada peluang, cubalah sahut cabaran, and then kalau boleh jangan berhenti belajar, sebab percayalah ilmu ni adalah satu perkara yang saya rasa sangat berguna untuk masa sekarang dan sampai bila-bila pun. Siapa yang ada ilmu, dia akan diangkat. So percaya kepada apa yang korang nak buat. Dan untuk program-program yang ditawarkan UMPSA ni, banyak sebenarnya program. Kalau macam anda tak berminat dengan bidang kejuruteraan elektrikal sekalipun, anda ada pilihan untuk masuk dalam bidang mechanical, bidang awam, bidang chemical sekali mana pun, farmasi pun ada. So depends on yourself, mana haluan korang. Dan kalau ada yang rasa takut untuk belajar bahasa Cina, saya boleh menjadikan saya sebagai contoh kot. Sebab macam mana saya berjuang daripada zero knowledge Chinese, saya tak tahu apa-apa bahasa Chinese.
Tapi everyday saya keep practice, saya buat ulang kaji, saya buat ujian listening dan sebagainya, dan saya sekarang mampu cakap bahasa Mandarin, even tak fasih macam Chinese, tapi at least saya tahu term-term yang patut saya gunakan kalau nak berkomunikasi dengan, mungkin saya nak beli barang, mungkin saya nak minta kurang harga sekali mana pun saya dah pandai. So ini adalah antara advantage bila kita struggle lah untuk belajar sesuatu. And then yang ketiga, mungkin program ni macam saya cakap, peluang ni bukan sekali. So bila dah ada peluang 2 degree dan ada juga pihak tajaan yang sudi memberikan tajaan, gunakanlah sebaik mungkin. Sebab mungkin sekarang ada tajaan, mungkin 3 tahun ataupun 4 tahun akan datang kita dah tak berfokus pada kejuruteraan rail ni. So gunakan peluang ni, sebabnya projek SRL ni, sebab kita nak buat baru nak buat kat Malaysia, so mungkin sekarang ada projek tu, tapi bila kita dah selesai projek ni, mungkin akan ada mungkin ilmu-ilmu lain pula, mungkin ada tajaan-tajaan lain yang akan datang. So nasihat akhir daripada saya, kalau kita macam saya memang tak pandai, tapi saya buat berulang-ulang kali, dan percayalah nasihat saya, bila korang buat berulang-ulang kali, insyaAllah korang akan pandai. Itu saja. Terima kasih. Demikian satu nasihat dan juga tips yang cukup baik, dan ada beberapa perkara yang saya dapat tangkap tadi adalah kita bukan tak pandai, tapi sebenarnya kita kena lebih berusaha. Dan yang kedua adalah orang kata practice make perfect lah. Dan kita sedia maklum, kita memang kita tidak akan jadi perfect kalau kita tak sentiasa kita orang kata berlatih, mengasah dari segi kemahiran dan juga bakat yang kita ada. Okey, saya kira itu saja sebab kita dah sampai ke dah pukul 3 minit petang. Minta maaf, kita janjikan sehingga jam 3 petang sebab Mikael ada jadual yang telah disusun, ada program lagi selepas ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada putera Mikael Haikal bin Saiful Afandi, pelajar ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik, program dual degree kerjasama antara Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah, UMPC dan Beijing Jiantao di China. Dan kini untuk makluman semua, Mikael Haikal kini berada di China dan insyaAllah akan pulang ke Malaysia pada Januari nanti. Jadi besar harapan kami doakan semoga putera Mikael dan juga rakan-rakan, ada lagi 31 orang sekarang yang berada kohort 3 pelajar UMPC yang berada di sana sedang menimba pengalaman. Dan sekarang ni saya difahamkan juga di Lezhou Railway Vocational Training College juga ada pekerja-pekerja daripada Malaysia juga yang sedang menjalani latihan praktikal di sana. Dan ini juga saya kira satu peluang yang cukup baik, bukan sahaja dari segi soal akademik, tetapi adalah international networking. Selain daripada kemahiran bahasa tadi international networking ini yang saya kira kalau kita pelajar lokal, kita tak dapat that opportunity. Jadi untuk itu, bagi mereka yang masih lagi tercari di manakah destinasi untuk menyambung pengajian tinggi, jangan malu, jangan segan, gunakan tempoh pengisian pengemaskinian UPU bagi pelajar lepasan STPM Saraf ini yang akan tamat pada 19 Julai nanti jam 5 petang. Dan jangan lupa untuk jadikan UMPSA pilihan nombor 1 anda. Jadi untuk itu kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.